Hello, hai. Kembali lagi dalam podcast BBNS bersama dengan orang bukan Melayu tapi lebih Melayu daripada Melayu, Josiah Hogan. Tadi saya salah, saya sebut Josiah sebab saya di lidah Melayu kan. Alright, okay. Josiah, kembali kepada podcast dan soalan kita. Okay. Nak tahu, adakah anda seorang yang kalau cakap tu main lepas je pun panggil outspoken, is it? Ataupun anda seorang yang follow je, ikut je? I tengok keadaan lah. Okay. Kalau macam orang tanya pendapat I akan cakap lah. Okay. Walaupun benda tu tak best. I mean, you dah tanya I cakap lah I punya pandangan. Pernah bergaduh ke? Pernah ada macam tak bertegur siapa because of benda-benda macam ni? Ada? Pernah je. Pernah? Dengan kawan ke? Producer ke? Mana? Kawan ada, producer pernah. Gaduh dengan producer? Tak ada. Sebab kadang-kadang benda kalau terlalu obvious sampai menganyanya orang, I rasa macam mungkin kalau I cakap benda tu, mungkin dia tak sedar benda yang dia buat. So, I bersuarakan benda tu. Kalau dia rasa memang dia nak teruskan perangai dia macam tu, tak apalah, teruskan lah. Cuma maknanya kalau dah sampai tahap I bersuara tu maknanya teruk lah tu. Oh, maksudnya masih bagi peluang lah satu, mungkin okey. Sebab banyak je macam pelakon sound tepek producer pun ada. Oh, ada ke? Gaduh dengan director pun ada. Sebab terlalu, kadang-kadang tak melampau pun ada yang bersuara. Bukan I seorang je, ramai je. Nasib baik dalam filem orang kurang tak ada. Nasib baik semua baik-baik je. Kan? Oh, ada je kes macam tu. Tapi takkan I nak tipu. I pernah je. Pernah sampai satu tahap, I pernah shoot satu travelog ni. Travelog ni kalau tak silap dia ada 6 episod. Okay. So semua 6 tu I dah buat. Cuma TV station tu dorang buang 2 episod. Okay, 6 tinggal 4. Tapi I dah shoot 6. I dah shoot 6 and then I dah buat voice over. Semua I dah complete dah. Maknanya I punya kerja semua I dah buat. Okay. So tapi I tak cakap performance I A+ dalam cerita dalam travelog tu. But I dah buat my part. Tiba-tiba producer tu cakap disebabkan TV station buang 2 episod, I punya payment pun kena potong. Dealing awal? Dealing awal ikut episod ke? Memang ikut episod. Okay. Tapi dalam kontrak tu dia tulis I kena siapkan semualah. Okay. So I dah siapkan semua. So bila I jumpa dia kata dia nak potong payment I untuk 2 episod. So yang masa tu dia kena cut half lah. Sebab yang pending untuk dia bayar 4 episod. Okay. So dia potong, dia nak half lah. Mula-mula I argue dengan dia. Tapi dia tetap nak macam tu. I cakap tak apalah, you potong semualah, you ambil semua, tak payah bayar. Tak payah bayar apa-apa. I cakap macam tu. I cakap tak apa, keep your money. I cakap kat dia. Sebab I dah buat part I. TV station yang decide untuk potong potong tu, itu bukan masalah I. You jalan tenaga you dah pakai, kerja you dah jalan. I dah buat I punya part. Yeah. And dia decide macam tu. So I macam tak apalah, mungkin dia memerlukan wang ke, dia memerlukan duit ke, saya tak tahu. Kenapa you tak nego up sikit abang? Malas lah. Tak worth it. Sebab dia memang nekat. So I tak nak bazir tenaga untuk bertekak dengan duit tu boleh cari. Okay. Kita tak boleh cari kawan. Kawan tu tak boleh nak cari. So kalau dia rasa duit tu lagi penting, tak apalah, ambil lah. Alright. Okay, Josiah, dalam industri you letakkan diri you nak pergi ke mana? Maksudnya kan you daripada music lah, dan menyanyi, walaupun underground kan, and then you pergi ke pelakon. So adakah you plan untuk pergi sebagai pengarah ataupun producer ataupun ada planning? I tak tahu. You tak ada planning, you dalam industri you tak ada planning, you just jalan je. That's the American thing to do. Oh, Amerika macam tu dia jalan je. Dia jalan je. Oh, dia tak payah plan. tak plan. Saya baru tahu sebab saya Melayu dia kena plan nak pergi mana. Tak ada lah, gurau je. Okay, of course lah, kalau I pun mestilah I nak produce. But okay, I faham I tak ada duit. So mungkin produce tu mungkin I letak kat tepi lah dulu. Okay.
of course I berlakon lah dulu. But kalau macam contohnya, sebab I ada banyak idea. So kalau macam tiba-tiba ada macam funder ke atau producer, diorang katalah diorang akan minat I daripada berlakon dulu. So mungkin diorang akan duduk, diorang akan sembang-sembang tanya, Jo, you tak nak produce ke apa? I fun lah you ni semua. Then baru I akan macam pitch lah apa yang I ada. So maksudnya untuk menjadi pengarah, tak ada plan on pengarahan, tak ada? Waktu producing. Susah sikit lah. Sebab I tak reti tulis skrip. Okay. I cuma boleh bagi idea. Okay. I tak tahu macam mana nak manage set dan sebagainya. So mungkin I akan lebih fokus kepada producing atau executive producing aku. Kalau you tak pandai manage set, macam mana you nak produce an EP? Maksudnya you just keluar duit and then you do nothing. Producer, itu yang you nampak? pada I producer dia akan I tak ni Ini kita borak kan, kita kan suka argue. Okay. Pada I producer dia akan tengok skrip. Dia tengok skrip, skrip ni best, so dia dah nampak director siapa, Okay. pelakon siapa, so dia akan coordinate. Dia akan coordinate semua orang. Director tu yang akan merealisasi apa yang ada dalam skrip tu ke layar. Okay. So I tak expert benda tu. Tapi kalau macam yang tadi tu, mencari director yang sesuai, pelakon yang sesuai, I ada You tahu nak tengok tu, I you boleh tahu. lah. I boleh lah. Cuma and then I boleh berlakon. Okay. So untuk direct, I rasa I belum Ke arah sana tak? ke arah sana. Sebab tak senang nak direct. Nampak macam senang. Cut action. Tapi sebenarnya dalam otak dia pusing-pusing macam-macam. Nak kalau filem. Ya, betul. Kalau filem, Detailing dia. banyak. Subhanallah. Banyak. I kadang-kadang I tengok director-director yang hebat ni pun, I pernah bekerja dengan beberapa orang director yang hebat ni pun, kepala dia orang ke lain. Kan? Nampak je jadi kat situ. Kan? Tapi Macam lain. saya pernah je shoot dengan Samsul Yusof. Tak tahu dia fikir apa. Kenapa? Dia Cara kerja dia lain? Dia lain ke? Dia sangat lain. Sebab tu Samsul adalah Samsul. Okay. Untuk podcast ni kali kedua saya dengar orang cakap sebab itulah Samsul adalah Samsul. Dia orang kedua yang cakap. I mean pada I, Samsul ni satu brand. I tak bodek dia, I tak rapat dengan dia apa semua. I pernah shoot dengan dia. Ni kita orang industri, pandangan kita kan. Tapi bila I shoot dengan dia, I nampak cara dia, I macam patutlah dia ada dekat sini. Sebab ramai orang akan, I bukan nak mempertahankan dia ke apa. Ramai orang akan cakap ayah dia Yusof Haslam dan sebagainya. Orang tak tahu apa yang Samsul menghadap dengan ayah dia. Kita tak tahu semua. Kita cuma tahu ayah dia seorang director dan producer terkenal. Senang lah dia. Berapa ramai orang yang mak bapak dia producer and director terkenal, tak pergi ke mana pun. So tak senang tau. Sebenarnya dia lebih beban sebab dia duduk bawah bayangan yang besar kan. Bapak dia kan berjaya and then dia pula kena lebih berjaya kan kalau ikutkan. Betul, faham? So Samsul and Syafiq Yusof ni sebenarnya tak senang nak jadi diorang. So macam mana pula pandangan Josiah terhadap Abang Hashim Rajab sebagai director untuk filem Orang Perang? Abang Hashim ni dia, apa yang saya nampak, dia selalu ambil naskah yang mencabar diri dia. Macam sebelum saya shoot dengan dia ni, saya pernah shoot dengan dia Enam Sebelah. Okay. Itu apa? Filem ke apa? Itu premium series. Tak. Super Tele. Okay. Super Tele. So dia cerita pasal budak main bola Enam Sebelah. Lawan bukan kampung kot dengan Singapura. Dah lama lah ni kerja projek dengan Abang Hashim. 2022. Baru juga lagi lah. Tak lama 3 tahun. Itu first saya berlakon dengan dia. Sebelum ni pernah kerja dengan Abang Hashim. Okay. Sebelum ni dia ada je ajak saya shoot satu drama series ni. Yelah, nak cerita-cerita kenapa gelak? Tak, sebab kelakar. Kenapa? Benda ni mungkin sensitif sikit lah. Tapi cerita dia tu saya reject. Maksudnya dia offer you and then you reject. Okay. Alright. Lepas tu dia call. Dia cakap, kau kenapa reject ni. So I bagi tahu lah dia I punya pendapat. Tapi I masa tu I bodoh. So I reject je. So itu salah I. Itu 100% salah I. Sebenarnya you reject because of you sebab I bodoh lah.
Tapi Okay. masa I jumpa dia, I minta maaf lah dengan dia. Okay. I minta, bang, hari tu saya reject drama abang yang ni. Saya minta maaf bang, ni. Abang janganlah marah saya. Engkau. Cara dia Ya, gurau cara abang kan. lah. Okay. Engkau ni. Ikutlah. Ni. Tapi itu sejarah antara saya dengan dia lah. So sebab tu bila dia panggil je, saya terus pergi. Oh, kali ni dia tak nak buat kesalahan yang bodoh tadi tu lah. Tu yang datang lah kan. Datang untuk orang perang. Okay lah, buat lah untuk abang kan. Okay. Abang panggil saya datang. Susah tak nak kerja dengan abang sekejap so far? You dah kerja dengan dia? Tak sangat pun sebenarnya. Mungkin sebab apa yang dia cerita tu saya faham and saya cuba Nak buat lah sampaikan apa yang dia minta tu. Kalau director tu tahu apa yang dia nak lah. Kalau Kan? director- Kalau tak tahu tu yang masalah. Pernah. Jos saya sendiri pernah melalui fasa itu. Yang director macam apa dia nak ni sebenarnya ni? Pernah ke tak? Pernah, tapi tu silap saya. Sebab mungkin cara background saya faham lain. Ini masalah pertuturan bahasa ke apa? No, bukan? Mungkin latar belakang kot. Okay. Sebab mungkin mentaliti saya lain. So, tapi watak tu adalah watak Melayu. So, kadang-kadang bila scriptwriter tulis, dia adalah Melayu punya perspektif. Okay. Tapi bila saya tengok benda tu, saya macam American punya perspektif. Okay. So, bila diorang dah diterangkan, saya tak akan macam terus reject. Saya akan cuba buat apa yang dia nak. Tapi kalau dia minta benda lain lagi and saya tak faham, saya akan fikir sekejap lah. Apa maksud dia ni lah. So saya akan bertanya lah. So saya bertanya bukan saya nak melawan. Ya, nak tahu. Saya nak faham. Sebab saya tahu saya punya kelemahan. Jadi bila saya dah agak-agak saya dah faham, saya buat, director tu akan macam macam tu lah maksudnya. Okay. So tak adalah isu yang kalau kata you bergaduh tak sefahaman dengan director, tak ada. I mean, I jenis kalau I tak faham, I tanya. You ada kontroversi ke dalam industri selama you dalam terlibat dengan industri ni? Pernah? Alhamdulillah tak ada. Tak ada. Kalau ada pun diorang tak bercerita lah. Apa satu benda ataupun yang media tulis pasal you yang tak betul, yang you rasa macam marah ke ataupun ada ke tak ada? Tak ada. Semua baik-baik je kan pasal Josia kan? Okay, Kenapa ya? Sebab you tak penting. suka no, sebab you tak suka keluar pergi cari pasal kot kan. Keluar jumpa-jumpa orang. PR tadi kan you kata you I selalu duduk rumah, serius. habis kerja you balik kan. Kalau I shoot, I duduk kat set. Kalau I tak shoot, I duduk kat rumah atau duduk dengan kawan-kawan I yang rapat dengan I. Ataupun I balik Kuantan lah, duduk rumah. Itu pun nak keluar rumah pun susah. Okay. Kadang-kadang kawan-kawan selalu je tanya. I jadi macam, aduh aku nak duduk dengan family ni. Kenapa you duduk di Kuantan? Kenapa you tak duduk tinggal di sini sedangkan you bekerja di area sini? Memang rumah I kat sana. Memang beli rumah kat sana lah maksudnya. Ke sebab orang rumah sana ke macam mana? Mak ayah I kat sana. Okay, duduk sekali the whole family dekat sana lah kiranya. I macam satu KL ni serabut. I tak boleh. Tapi you kan Mak Saleh. Well, Come on lah. kalau I duduk US pun I akan duduk kampung kot. Okay. Banyak. Macam sana pun pelakon banyak-banyak. Of course, diorang akan duduk kat bandar apa. Tapi untuk bekerja. In the end, diorang akan beli ladang. Diorang akan buat rumah dekat ladang tu. Buat diorang punya kandang sendiri apa semua. So, mungkin I mentality macam ke arah itulah. ke arah tu. Tapi yang tak mampu. So selain daripada berlakon, apa yang you buat? You ada business ke? Ataupun di Kuantan you ada ladang ke? Apa ke? I main music je lah. Music dan juga berlakon je lah you buat dua. Music dengan berlakon je lah. Sebab bila I tak shoot time tu lah dengan family I. Okay. Ada momen yang ekonomi you down because of tak ada job, kena tak ada sumber pendapatan ke? Pernah berlaku krisis macam tu? Selalu. I memang dari dulu sampai sekarang I tak ada macam kaya gila, jatuh gila. I just kat tengah-tengah je. Dia tak ada macam back to back tu? Adalah juga sebenarnya. I tak pernah back to back. Serius. I tak pernah langsung back to back. I rasa you kena ada manager yang bagus lah untuk handle you sebenarnya kan. Tapi bila ada manager, orang tak nak deal dengan manager. Kenapa? I tak tahu. Pelik. So I fikir apa tau? I fikir rezeki I. So I macam, sebab kadang-kadang bila macam I banyak sangat benda I nak kena bayar, tiba-tiba ada je orang call. So I just macam, I dah sampai tahap di mana I just serah kepada Tuhan je lah. Sebab macam mana
I rasa I rasa ini satu aset sebenarnya untuk industri Malaysia ni sebenarnya. Mungkin sebab I ni background lain and I boleh bercakap bahasa Melayu, I boleh cakap bahasa Kelantan and I boleh cakap Terengganu. Oh, okay. Indonesia pun I boleh bercakap tapi kena ada coach lah. So, I ada je filem I shoot kat Indonesia. I ada 2 filem I shoot dekat Indonesia. Filem untuk Indonesia? Ya. Yeah. Oh, maksudnya you overseas lah juga. Apa orang panggil ni? International. You so international lah kiranya. Okay. Yeah. Then? So, I baru keluar tahun ni. Filem Waru. Okay. Nama filem tu. I betul-betul dalam bahasa Indonesia. Okay. Tapi I ada coach lah. Tapi waktu you dapat projek ke Indonesia tu, you cari sendiri? You buat sendiri ke? Ya, I cari sendiri. Oh, okay. Kental lah. Slowly lah. I rasa slowly nak melebarkan sayap ke sana lah kot, insyaAllah. I tak tahu. Macam I cakap, I ikut rezeki. Sebab kalau dia dekat hujung dunia pun, rezeki tu dia akan datang cari kita. So, mungkin I boleh distribute satu dari segi contoh lakonan. I tak cakap lakonan I hebat. Tapi kadang-kadang bila I tengok dari dulu lagi kan, I selalu tengok skrip. Dia punya tulisan dekat situ macam textbook punya bahasa, baku dekat dalam tu. So I jadi macam orang biasa tak akan bercerita macam ni. Kalau dia orang bercakap, dia orang akan gunakan bahasa pasar. Yeah. So masa I awal-awal berlakon dulu, I ada banyak masalah dengan assistant director yang nak I ikut sebiji dekat dalam skrip pada waktu tu. Okay. Mungkin 3-4 tahun lepas tu benda tu dah jadi longgar. So mungkin I kelebihan dari sudut yang macam tu, daripada cakap macam ni. Baik cakap macam ni yang akan jadi lebih natural. Okay. So I punya kelebihan banyak kepada tu lah. Dari macam interview lah. Interview kerja. Sebab I tengah tunggu aset. Jadi aset negara kan untuk industri. Tak adalah aset negara. Mungkin boleh contribute lah dari segi idea. Sebab mungkin mentality I lain. So I boleh macam kalau macam brainstorm punya room ataupun writer's room, mungkin I boleh contribute something yang lain. Sebab I ni anti klise lagi satu. Anti klise. Suka benda-benda yang macam lain daripada lain sikit lah. Maksudnya suka benda yang sama tak suka. Ya, I tak. Something like benda macam tu lah. I akan pelakon-pelakon lain pun macam tu juga. Okay, untuk ayat yang tak klise, apa kelebihan dan keistimewaan filem Orang Perang yang tak klise? Sebab tadi anti klise. Satu sebab ambil pasal orang asli lah. Okay. Ambil orang asli. Yelah, cerita ke arah yang maknanya mungkin ada beberapa cerita-cerita yang bercerita pasal orang asli. Filem tapi belum ada. tak banyak. Filem tak ada rasa. So doku banyak lah, ada lah. itu kan, antara salah satu lah. Sebab kita ni Malaysia kot, kita duduk bawah satu negara yang sama. So kita kena lebihkan untuk bawa keluar muka-muka yang lain. Faham tak maksud I? Contoh macam kalau kita buat filem pasal orang Kelantan, tak semua orang Kelantan muka yang sedemikian. Ada je yang muka Pakistan, ada je yang muka Arab, ada yang muka-muka lain supaya kita nampak macam colourful. Contoh macam Amerika kadang-kadang negro lead. Kadang-kadang sekarang ni pun Asian look pun dah jadi lead filem atau drama. So supaya kita nampak ini adalah Malaysia. I see. So itu maksud I ni pun satu aset. Sebab muka I lain. So kalau I nampak benda yang lain, lain daripada yang lain, I akan ambil benda tu and letak and tunjuk dekat semua orang. Tengok kita ada kelainan. Itu je lah. So itu yang I rasa macam mungkin ni I boleh contribute lah. Okay. Untuk industri kita lah. Ya. Betul. I mean, I dah ada dah dalam industri ni. Gunakan je lah I. Berapa tahun dah you kalau ikut kan? Daripada umur 23, now 40. Ini tahun yang ke-16. 16. 17 lah kalau dah 40. Tak, you start dengan 24 I start umur 24. Oh, okay. Nak gaduh juga Okay, nak tanya sikit tips you jaga badan. Umur dah 40 tahun kan? So, macam tak membesar kan? I mean, yelah sizing. Adakah sebenarnya begini perlu untuk jaga sebab nak kekal berada dalam industri? Yeah, of course. I kalau I tak, sebab I training Muay Thai.
Silat dah ada, sekarang Muay Thai, okay. I tak menipu tau. Okay. Nanti kita tengok Okay. So I training Muay Thai dari 2016 lagi. 2015 kot. 2015, 2016. 2016 lah kot. Oh, tahun ni dah 10 tahun lah. So I training Muay Thai. Kalau I tak sempat nak training, I akan makan sekali sehari. Kenapa waktu training tak makan ke? Makan je. Then? Cuma mungkin sebab I sedar yang I ni dah makin berumur. So makin banyak makan, makin naik Oh, okay. So I akan macam makan sekali sehari je. So cara you jaga tubuh badan dan kesihatan adalah melalui jaga makan lah. Ya, betul. Okay. Jaga makan. So kalau sempat, I akan pergi training lah. Okay. Dia kira macam ibu puasa sepanjang tahun lah kiranya. Sehari sekali je yang you makan. Lebih kurang. Tapi minum je air. Okay. Air tetap minum. Kalau macam ada snack ke apa, pergi rumah orang ke apa, makan sikit-sikit tu ada lah. Ada tips saja, supplement and anything selain daripada Muay Thai punya training? Oh, tak Tak ada. Itu sajalah yang you amalkan. Sebab selalu Mak Saleh kan bila dia towards dan umur dah masuk nak atas-atas kan dia semakin membesar. Sebab baka dia memang besar kan. Tapi you tak besar sebab you dah masuk Melayu sikit punya baka. Okay. Okay, sikit kata-kata ataupun pandangan dan semangat you lah kepada orang apa yang sedang menonton podcast BBNS yang nak masuk industri, nak jadi artis kan. Sikit kata-kata you ataupun Alamak. Berat tu. Kenapa? Yelah, orang dalam industri bagilah. Apa kata kita buat industri kita meriah dan bekerjasama, amanah, jujur dan memberi dan mengambil lah, bekerjasama lah. Apa ayat dia tu? Yalah, bekerjasama lah kot. Bagai au dengan tebing. Wow. Kan aku cakap dia Melayu daripada aku. Au dan tebing. Tak terfikir jauh ayat tu nak sampai. Okay. I mean, kalau kita bersatu, kita teguh kan. Tak main. Tapi betul. Ini kelas Melayu ke? Benda tu betul. Ya. Bersatu teguh saya roboh. Tak, misalnya kami lain orang cakap sekarang. Oh, ya ke? Okay, teruskan. Tapi betul lah. Kalau kita bersatu, kita teguh. Kalau kita ni, habis lah. Adakah anda nampak industri sekarang kurang bersatu sikit ataupun? Ada nampak. Dia dah ke arah yang macam tu. Tapi mungkin kalau boleh lebihkan lagi lah. Lebih ke apa? Lebihkan bekerjasama lah. Bagi kerjasama lah. Bantu-membantu lah. Dia nampak macam aku nak buat projek aku kan. So yang ni lantak dia lah macam tu. Is it yang you nampak sebenarnya dalam industri? I see. Yang faham je faham. Faham. So you sebagai artis pun nampak benda-benda yang sedemikian. Benda tu obvious kot. Benda tu sangat obvious. Kadang-kadang kalau kita tengok satu filem kan, orang cakap bajet untuk buat filem banyak macam ni. Tapi itu tak make sense je. Macam tapi orang pun tak tipu. Serius, sumpah tak tipu. I tak tuduh dana you. Finas tu kita pakai kita punya dana lebih daripada dana Finas bagi tu. Contoh Finas bagi RM1, kita orang pakai RM3. Macam tu. You lebih tahu, I tak tahu. You lebih tahu. Tak ada terasa hati. I tahu, I datang, I buat kerja I. Alhamdulillah, I maknanya apa yang ada ni I bukan cakap sebab you ada depan I. Tapi apa yang ada tulis dalam kontrak tu semua tercapai. So I macam okay lah, tak ada masalah. So kita berbalik pada yang tadi tu. Okay. So benda tu berlaku depan mata you ataupun you nampak ataupun apa? Kawan-kawan yang buat ke apa? Berlaku ada. Dengar rumours pun ada. Dengar rumours pun ada. Tapi I jenis macam I tengok dulu filem tu. Dia kadang-kadang dia sampai tahap macam, contoh macam Abang Hashim kan, I pernah shoot dengan dia. Dia kata dia tahu sesetengah orang buat macam tu. Tapi dia dah jadi macam, janji aku minta kau bagi. Okay. Kau nak buat apa, itu lantak kau. Janji aku minta benda ni kau bagi. Abang Hashim tak jaga producer, tak boleh macam ni. I tak tahu. Okay. I tak tahu. Gurau-gurau teruskan. So I rasa macam benda tu ada kat mana-mana sebenarnya. Betul. And benda tu ada dalam setiap industri. Jadi takut nak cakap pasal benda ni. So benda ni dia macam agak sensitif kan sebenarnya kalau kita nak borak kan. I mean, kalau kita tak cakap, audience akan sentiasa salahkan kita. Sebab audience kita selalu salahkan kita tau. Betul. Orang industri ni, dia nampak kita buat filem, low cost lah, apa benda lah. Sekarang dia ni banyak. tak tahu apa yang kita ngadap. Contohnya, I pernah buat satu filem ni kan.
producer tu dia director. Dia dah dapat dah dana untuk filem dia. Tapi ada yang buat kerja macam tu, filem jadi tak berkualiti. Lala orang salahkan pelakon, orang salahkan director, orang salahkan tak ada yang tak ada filem, tak ada duit jangan buat filem, padahal bajet ada. Tapi sebab benda tu berlaku, jadi bajet tu lari lah. Tapi ada yang lagi dahsyat. Ada yang dapat ada yang I dengar cerita dia dapat berapa dapat 2 juta tapi dia cuma guna 200,000 pun ada. Filem. Ada yang dapat 11 juta tapi dia guna 1 juta pun ada. Cemburunya saya dengan mereka-mereka ini. Tapi lepas tu hilang lah. Yang I pelik, tak ada tindakan. Ya. Tak ada tindakan tu yang I pelik. Maknanya baiknya orang kat Malaysia ni kalau saya nak ulas, benda ni dah melibatkan law dan juga kementerian-kementerian kan. Jadi kita tak ulas benda ni. So I jadi macam yang cakap lah. You nak makan, you makan lah. Tapi jangan rosakkan naskah tu. Tapi ini just pendapat I. Pendapat peribadi. Kita borak-borak santai tentang industri. You tanya, I jawab. You nak guna, tak nak guna, tak apa lah. Kalau dalam dunia ni salah ada pandangan, memang susah. Susah, orang tak boleh nak bercakap, tak bersuara pula kan. Dah, aku tak boleh nak cakap ke tapi pendapat sekarang aku. memang macam susah sikit nak bersuara kan. Alamak aku cakap ni. Ni kerajaan sekarang ni. No, saya tak condemn kerajaan. Saya nak bagi tahu kan. Dia macam ada limitation sikit dalam bersuara kan. Maksudnya benda ni dari dulu lah sebenarnya. Ya, benda ni dari dulu sebenarnya. Kalau macam kerajaan, dia masih lagi dalam kategori demokrasi. So, kita berhak untuk bersuara. Untuk condemn apa yang dia orang buat. Tapi, condemn ni, dia bukan condemn macam maki-maki hamun macam tu. Kadang-kadang orang salah faham demokrasi ni. Benda tu tak elok, kita cakap. Bukan maki, bukan menggunakan keganasan. Ramai orang tak faham benda demokrasi ni. Dia boleh argue, tapi maknanya kalau argument tu untuk memberi pendapat tapi kalau saja untuk condemn, untuk cetuskan pergaduhan, saja untuk jatuhkan, mencetuskan kemarahan, yang tu tak lah. memang tak boleh. Saya harap Josiah Hogan akan diberi hak PR kerakyatan Malaysia secepatnya, sebab dia lebih faham konsep demokrasi dan lebih Melayu daripada Melayu. Josiah, sedikit kata-kata terakhir sebelum kita akhiri podcast BBNS kita hari ni. Kata-kata terakhir tu termasuk mempromosikan filem Orang Perang. Guys, korang kena tengok filem Orang Perang. Dia salah satu filem yang lain daripada lain. Bukan sebab producer dekat sini, tapi memang lain daripada yang lain. Kalau nak tengok aku cakap bahasa Melayu, Bahasa Semai. Bahasa Semai. Bahasa Semai yang orang asli tu, kalau nak judge lah. Tapi nasib baik kecil lah. Tapi pergilah tengok Orang Perang. Yelah, sebab benda ni pun bersejarah. So support lah benda-benda yang macam ni. Jujur, I rasa filem Orang Perang ni usaha tu ada. Tapi in the end, apa hasilnya semua tu di tangan Tuhan lah. Betul, rezeki lah semuanya. Kita buat yang terbaik kan. Kalau tak ada podcast ni hari ni sebenarnya, ni one of the usaha sebenarnya. Semoga mudah lah segalanya. InsyaAllah. Terima kasih Josiah sudi hadir, sudi luangkan masa tanpa extra payment. Thank you so much. Guys, kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi insyaAllah dalam podcast BBNS. Assalamualaikum.